Pernahkah anda terfikir tentang seseorang dan tiba-tiba telefon anda berdering, memaparkan nama mereka? Atau mungkin anda sedang bergelut dengan satu persoalan besar dalam hidup dan jawapannya muncul secara tidak dijangka melalui lirik lagu di radio, perbualan orang yang tidak dikenali, atau perkataan yang terpapar pada papan iklan. Kita sering menolak pengalaman ini sebagai kebetulan semata-mata. Tetapi bagaimana jika ia bukan kebetulan? Bagaimana jika ia adalah sesuatu yang lebih mendalam, satu bentuk komunikasi yang tersembunyi di sebalik tabir realiti yang kita lihat? Anda mungkin merasakan dunia ini seolah-olah bergerak secara rawak, satu siri peristiwa yang tidak berkaitan. Namun di sebalik kekacauan yang kelihatan terdapat satu corak, satu bahasa yang sentiasa berbisik kepada anda. Fenomena ini yang dikenali sebagai sinkronisiti bukanlah sekadar produk minda yang mencari corak. Ia adalah isyarat dari alam semesta yang hidup, cerdas dan responsif. Mengabaikannya sama seperti mengabaikan dialog yang sedang berlaku antara diri anda dan realiti itu sendiri. Ini bukan fantasi. Ini adalah titik pertemuan di mana fizik, kuantum, neuroscience dan kebijaksanaan kuno bersatu. Anda berada di sini kerana sebahagian daripada diri anda tahu bahawa ada sesuatu yang lebih daripada apa yang dapat dilihat oleh mata kasar. Anda bersedia untuk memahami bahasa alam semesta dan mengambil bahagian secara sedar dalam tarian penciptaan realiti anda. Sinkronisiti adalah lebih daripada sekadar kebetulan yang bermakna. Ia adalah isyarat penyelarasan. Bayangkan diri anda sebagai stesen radio yang memancarkan frekuensi tertentu berdasarkan pemikiran, perasaan dan kepercayaan anda. Alam semesta sebagai medan tenaga yang luas sentiasa menerima isyarat ini. Apabila anda melihat sinkronisiti seperti melihat urutan nombor 11 berulang kali ataupun terjumpa simbol haiwan yang sama di tempat yang tidak dijangka, ia adalah gema. Ia adalah maklum balas alam semesta yang mengatakan, saya mendengar anda. Frekuensi anda selaras dengan apa yang anda minta atau apa yang sedang menuju ke arah anda. Peristiwa ini sering meningkat semasa tempoh perubahan besar ataupun kejayaan pribadi. Mengapa? Kerana pada waktu inilah getaran dalaman anda berubah dengan paling ketara. Anda sedang melepaskan kepercayaan lama dan memeluk identiti baru. Getaran baru ini menghantar riak ke dalam medan kuantum dan alam semesta bertindak balas dengan mencerminkan perubahan ini kembali kepada anda melalui sinkronisiti. Ia adalah pengesahan anda berada di landasan yang betul. Persepsi anda terhadap tanda-tanda ini juga menjadi lebih tajam apabila anda terbuka kepadanya. Ia seperti mempelajari bahasa baru. Pada mulanya, ia hanya bunyi bising. Tetapi apabila anda memberi perhatian, anda mula mengenali perkataan, kemudian frasa, dan akhirnya anda memahami perbualan itu. Mungkin anda tertanya-tanya, bagaimana ini mungkin? Di sinilah sains moden dan kerohanian kuno bertemu. Dari perspektif fizik kuantum, kita tahu tentang kesan pemerhati. Eksperimen celah ganda yang terkenal menunjukkan bahawa zarah subatom berkelakuan berbeza apabila ia diperhatikan. Kesedaran itu sendiri nampaknya mempengaruhi realiti pada tahap yang paling asas. Walaupun ini adalah metafora, ia menunjukkan satu prinsip yang mendalam. Di mana anda meletakkan perhatian anda, di situ anda meletakkan tenaga anda. Apabila anda mula memberi perhatian kepada sinkronisiti, anda secara aktif mengambil bahagian dalam membentuk realiti anda, bukan hanya memerhatikannya secara pasif. Neuroscience pula menjelaskan ini melalui konsep perhatian terpilih. Otak kita menerima berjuta-juta bit maklumat setiap saat, tetapi kita hanya sedar tentang sebahagian kecil daripadanya. Sistem pengaktifan retikular RAS dalam otak anda bertindak sebagai penapis hanya membenarkan maklumat
yang dianggap penting atau relevan dengan kepercayaan dan fokus semasa anda. Apabila anda menetapkan niat atau memegang persoalan di dalam hati anda sedang memprogramkan penapis ini untuk mencari maklumat yang sepadan. Tiba-tiba, anda mula melihat jawapan di mana-mana kerana otak anda kini ditala untuk mengesannya. Namun, ada satu lagi lapisan. Psikologi memanggilnya numinosity, satu perasaan kagum yang mendalam dan sensasi fizikal yang dicas tenaga apabila anda mengalami sinkronisiti yang benar. Ia bukan sekadar pengiktirafan corak. Ia adalah satu pengalaman yang menyentuh jiwa, yang memberitahu anda bahawa ini adalah sesuatu yang penting. Fahamilah bahawa sinkronisiti bukanlah sistem pesanan ringkas dari alam semesta. Ia adalah bahasa simbolik yang sangat pribadi. Ia tidak akan memberi anda jawapan secara langsung seperti ya atau tidak. Sebaliknya, ia menggunakan simbol, metafora dan arketip untuk merangsang kesedaran anda yang lebih mendalam. Jika anda terus melihat imej rama-rama selepas membuat keputusan untuk memulakan fasa baru dalam hidup anda, ia bukan sekadar serangga. Rama-rama adalah simbol universal untuk transformasi. Alam semesta sedang mengesahkan perjalanan anda dari kepompong kepada keindahan bersayap melalui bahasa simbol ini. Tujuannya bukan untuk memberitahu tetapi untuk mengubah. Setiap sinkronisiti adalah cermin yang memantulkan keadaan dalaman anda. Ia mendedahkan kepercayaan, ketakutan dan keinginan bawah sedar anda. Ia menjemput anda untuk bertanya soalan yang lebih mendalam. Apakah makna simbol ini bagi saya sekarang? Apakah bahagian dalam diri saya yang sedang cuba berkomunikasi? Dengan melibatkan diri dalam dialog ini, anda tidak lagi menjadi pemerhati pasif. Anda menjadi peserta aktif dalam evolusi anda sendiri. Anda mula memahami bahawa dunia luar adalah unjuran dunia dalaman anda. Untuk mengubah apa yang anda lihat di luar, anda mesti terlebih dahulu mengubah siapa anda di dalam. Sinkronisiti adalah panduan anda, peta jalan simbolik yang membantu anda menavigasi lanskap jiwa anda sendiri. Perhatikan hidup anda. Bilakah sinkronisiti ini menjadi paling kerap? Selalunya, ia berlaku semasa anjakan garis masa iaitu titik perubahan besar dalam hidup anda. Mungkin anda baru sahaja menamatkan hubungan, memulakan kerjaya baru atau mengalami kebangkitan rohani. Pada waktu-waktu ini, getaran tenaga anda, gabungan pemikiran, emosi dan kepercayaan anda sedang melalui penentukuran semula yang besar. Anda secara literal menjadi orang yang berbeza pada tahap getaran. Apabila frekuensi dalaman anda berubah, realiti luaran mesti menyusun semula dirinya untuk sepadan dengan getaran baru itu. Peningkatan sinkronisiti adalah kesan sampingan daripada penyusunan semula ini. Ia adalah isyarat pengesahan dari alam semesta yang memberitahu anda bahawa perubahan dalaman anda sedang didaftarkan dan dicerminkan dalam matriks realiti. Ia seperti sistem navigasi GPS untuk jiwa anda. Isyarat-isyarat ini mengesahkan bahawa anda sedang menuju ke arah yang betul, sejajar dengan tujuan tertinggi anda. Namun, adalah penting untuk memahami bahawa isyarat ini tidak menggantikan keperluan untuk keberanian dan tindakan peribadi. Ia adalah lampu hijau, bukan kenderaan. Ia mencerminkan penyelarasan anda, tetapi andalah yang mesti memandu. Alam semesta bekerjasama dengan anda, bukan melakukannya untuk anda. Setiap kali anda melihat satu siri sinkronisiti, anggap ia sebagai dorongan semangat dari alam semesta yang mengatakan, teruskan. Anda hampir tiba. Percayalah pada proses ini dan teruskan mengambil langkah-langkah yang diilhamkan. Walaupun jalan di hadapan tidak jelas sepenuhnya, di sinilah kepercayaan dan tindakan bergabung untuk mencipta keajaiban.
Maka, bagaimana kita boleh mengintegrasikan pemahaman ini ke dalam kehidupan seharian? Langkah pertama adalah dengan memupuk keadaan kesedaran dan kehadiran. Dalam kesibukan hidup, mudah untuk terlepas pandang bisikan alam semesta. Mulakan amalan mudah. Peruntukkan beberapa minit setiap hari untuk berdiam diri. Tarik nafas dalam-dalam dan perhatikan sekeliling anda tanpa pertimbangan. Latih diri anda untuk melihat melangkaui yang biasa. Seterusnya, mula catatkan sinkronisiti anda. Simpan sebuah jurnal. Apabila sesuatu yang aneh atau bermakna berlaku, tuliskan. Catatkan bukan sahaja peristiwa itu tetapi juga apa yang anda fikirkan atau rasakan sejurus sebelum ia berlaku. Dari masa ke masa, anda akan mula melihat corak yang lebih besar. Anda akan melihat bagaimana dunia dalaman anda secara konsisten membentuk pengalaman luaran anda. Ini bukan sekadar latihan. Ini adalah cara untuk mengumpul data tentang dialog pribadi anda dengan alam semesta. Sekarang, saya ingin menjemput anda untuk mengambil bahagian. Di ruangan komen di bawah, kongsikan satu sinkronisiti yang pernah anda alami baru-baru ini. Tidak kira betapa kecil atau besar, dengan berkongsi anda bukan sahaja mengesahkan pengalaman anda sendiri, tetapi anda juga membantu orang lain untuk mengenali keajaiban dalam hidup mereka. Anda menjadi sebahagian daripada komuniti yang secara kolektif meningkatkan kesedaran tentang realiti yang saling berkaitan ini. Ingat, fokusnya bukan pada mentafsir makna setiap tanda dengan sempurna, tetapi pada mengiktiraf kewujudan dialog itu sendiri. Ia adalah mengenai peralihan daripada merasa sendirian di dunia yang rawak kepada merasa disokong dan dibimbing dalam alam semesta yang cerdas. Semasa anda memulakan perjalanan ini, keraguan pasti akan timbul. Akan ada hari-hari di mana tanda-tanda itu seolah-olah lenyap dan dunia terasa rawak semula. Ini adalah ujian. Keraguan adalah getaran frekuensi rendah. Ia mencipta keadaan tidak koheren dalam medan tenaga anda, menjadikannya sukar untuk menerima isyarat yang lebih halus. Apabila ini berlaku, jangan panik atau berputus asa. Fahamilah bahawa ini adalah sebahagian daripada proses. Di sinilah konsep epigenetik menjadi relevan. Epigenetik menunjukkan bahawa persekitaran dan persepsi kita, termasuk kepercayaan dan emosi kita, boleh mengubah cara gen kita diekspresikan. Keadaan dalaman anda secara literal mempengaruhi biologi anda dan melalui lanjutan realiti yang anda alami. Apabila anda beroperasi dari keadaan kepercayaan, kesyukuran dan keterbukaan, anda menghantar isyarat yang koheren ke medan kuantum. Anda menjadi magnet untuk pengalaman yang sepadan dengan frekuensi itu. Sebaliknya, apabila anda berada dalam keadaan keraguan, ketakutan atau sinis, anda menghantar isyarat yang tidak koheren dan realiti anda akan mencerminkan kekacauan itu. Jadi, apa yang perlu dilakukan apabila keraguan melanda? Kembali kepada asas. Kembali kepada amalan kesyukuran. Senaraikan sinkronisiti yang pernah anda alami pada masa lalu. Ingatkan diri anda tentang saat-saat di mana anda merasa sangat terhubung dan dibimbing. Pilihan untuk mempercayai dialog ini adalah satu tindakan sedar. Ia adalah keputusan untuk mengekalkan frekuensi anda, walaupun terdapat bukti luaran yang sebaliknya. Dengan berbuat demikian, anda bukan sahaja mengatasi keraguan, tetapi anda juga mengukuhkan keupayaan anda untuk mencipta realiti anda secara sedar. Kita sampai di penghujung perbincangan ini, tetapi ia sebenarnya adalah satu permulaan. Mesej terasnya adalah ini. Anda bukan subjek pasif dalam dunia yang rawak, tetapi peserta aktif dalam dialog dengan alam semesta yang bermakna. Sinkronisiti adalah bahasa dialog ini. Ia adalah maklum balas, penunjuk arah dan pengesahan dalam perjalanan evolusi pribadi anda. Anda mungkin perasan bahawa sinkronisiti selalunya terasa tidak lengkap, seperti
Kepingan 3 teki. Ini adalah disengajakan. Ia direka bentuk untuk tidak memberi anda semua jawapan sekaligus. Tujuannya adalah untuk memupuk rasa ingin tahu, untuk membuat anda terus bergerak, bertanya dan meneroka. Jika anda diberikan gambaran penuh, perjalanan itu akan berakhir. Kepingan yang tidak lengkap itulah yang mendorong anda ke langkah seterusnya, ke tahap kesedaran seterusnya. Oleh itu, saranan utama saya kepada anda adalah ini: berhenti mencari gambaran yang lengkap. Sebaliknya, peluk setiap serpihan, setiap tanda, setiap kebetulan yang bermakna sebagai alat untuk transformasi di sini dan sekarang. Tanya diri anda, apakah yang cuba ditunjukkan oleh tanda ini tentang diri saya pada saat ini? Bagaimana saya boleh mengambil perasaan penyelarasan ini dan menjelmakannya dalam tindakan saya? Jangan hanya menjadi pencari tanda. Jadilah penjelmaan penyelarasan yang dicerminkan oleh tanda-tanda itu. Apabila anda melihat cerebral 11, jangan hanya tersenyum dan membuat hajat. Ambillah ia sebagai isyarat untuk menyelaraskan pemikiran anda dengan keinginan tertinggi anda pada saat itu. Apabila haiwan pemandu anda muncul, jelmakan kualiti yang diwakilinya. Inilah cara anda beralih daripada memerhati keajaiban kepada menjadi keajaiban itu sendiri. Anda sedang menulis cerita hidup anda bersama-sama dengan alam semesta. Dengar bisikannya, percayai bimbingannya dan beranilah untuk mengambil langkah seterusnya. Perjalanan anda sedang terungkap, satu sinkronisiti pada satu masa.